93 sen USD dan sejak tu harga dia turun naik, tapi tahun ni lah momentum dia dah nampak semakin kuat balik sebab banyak projek baru atas soroban dan juga kerjasama dengan institusi kewangan. Dan antara catalyst besar untuk SLM ini termasuklah pertumbuhan stablecoin, peningkatan penggunaan pembayaran merentasi sempadan dan juga integrasi soroban yang membawa lebih banyak developer kepada ekosistem Stellar. Tapi guys, SLM ni sudah pasti adalah risikonya, dan antaranya sudah tidak lain tidak bukan SLM ini sedang bersaing keras sengit dengan network-network yang lain seperti Ethereum, Binance Smart Chain, BSC, Solana, Avalanche dan banyak lagi lah layer 1 yang lain. Dan projek soroban ini pun masih lagi baru, jadi dia belum lagi terbukti lah daripada segi dia punya adoption tu. Tapi disebabkan kelebihan Stellar ini dia dah lama establish, history dia memang proven lah, and then sistem dia laju, transaksi dia murah dan banyak potential apabila negara-negara membangun mula menggunakan blockchain untuk melakukan urusan pembayaran merentasi sempadan pembayaran antarabangsa. Jadi guys, kalau korang berminat nak simpan, nak beli SLM ini, korang boleh gunakan platform Hatta ataupun Luno. Kedua-dua platform ini regulated by SC Malaysia dan Daus sendiri pun gunalah hari-hari. Jadi untuk Hatta, kalau korang daftar pakai kod Daus ini 130421, korang boleh dapat diskaun 10% terhadap trading fee yang perlu korang bayar. Manakala untuk Luno pula, korang boleh dapat free reward RM75. Anda kata korang daftar Luno guna kod A4GSQJ ini, korang deposit RM260, korang membuat instant buy ke dalam satu kripto secara lamsam terus sekaligus RM260 ke dalam satu kripto menggunakan cara yang mahal, cara yang 2% fee tu, maka baru korang akan terima reward RM75 tersebut dalam bentuk Bitcoin dan dia akan unlock dalam masa 30 hari. So banyak sikit lah rules untuk Luno ni, tapi dapat reward RM75 kan, siapa nak bagi. Dan once korang daftar Luno ataupun Hatta guna kod Daus, korang boleh join grup Crypto Dau di WhatsApp dengan tekan saja link di bio. So guys, walaupun SLM ni hebat, sudah pasti sentiasa ada risikonya. Pastikan korang kaji, tak kisah apa coin yang korang nak invest, korang kaji betul-betul, and then korang kena bersedialah dengan risiko kerugian yang korang mungkin akan alami. Crypto ni memang ganas guys. So guys, please comment coin apa yang korang nak Daus kaji selepas ini. Jangan lupa tekan like dan please share video ni kepada kawan-kawan korang yang nak tahu SLM ni tu coin apa guys. Please share video ni kat korang dan juga follow Daus. Pastikan korang hilangkan button tambah dekat siku Daus tu. Okay, itu saja. Jumpa korang semua pada next video. Ciao.